Awal ayah keluar pejabat hari ni. Tadi Helmi ada cari ayah kat pejabat. Ingat nak ajak ayah pergi makan mi goreng mamak yang selalu kita pergi dulu tu? Yang ayah suka tu, ya? Ayah penat. Ayah tak sihat ke? Sihat. Ayah janganlah macam ni, ya. Hilmi dah hilang Umi, ya. Ayah jangan buatlah Hilmi rasa Hilmi dah hilang ayah juga. Kecuali kalau orang provok dia. Yang pandai sangat tak buat yang anak kenapa? Kau gila kau, menang dapat awet lah. Habis kau menang. Apa kau dah buat ni? Ha? Apa yang kau tunjuk ni? Ha? Kau tahu Umi dah sakit jantung. Ha? Kenapa kau tergamak buat macam ni? Ha? Kenapa kau fitnah aku kat dia? Ha? Sama-sama. Rifah, kalau saya nak ajak awak keluar boleh? Boleh? Okey. Nanti saya mesej awak, Saya nak sambung kerja balik ni. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rifah? Rifah okey? Okey, sikit je. Si Riana. Kalau dia keluar, pamit ikut dia. Boleh, Datin. Saya rasa itu sahaja cara yang terbaik untuk saya selamatkan masa depan dia. Seburuk-buruk peperangai dia, dia tetap anak saya. Saya tetap kena selamatkan masa depan dia. Saya faham, Datin. Itu satu perkara yang terbaik seorang ibu boleh lakukan untuk anak dia. Terima kasih, Pak Amin. Sama, Datin.